Okay, ni ada squeegee kenari. Datang bengkel tak boleh hidup. Memang kita start tak boleh hidup lah. Lepas start sampai ke sudah tak nak hidup. First kita check dia punya ni ya, minyak naik ke tak. Ni ada satu hose minyak belakang ni. Ni hose minyak. Kita cabut hose minyak dia kat fuel ni. Cabut hose minyak dia. Lepas tu kita tengok ada minyak naik tak. Ini hose minyak fuel kita dah cabut. Kita nak tengok petrol dia ada naik ke tak. Okay Mi, start Mi. Okay, minyak naik. Sekarang ni bukan masalah minyak tak ada lah. Lepas tu next tu check api pula. Sekarang kita dah buka coil plug. Kita nak tengok api dekat plug lah. Okay Mi, start Mi. Okay, sekarang ni dekat coil plug tak ada api. Masalah api tak ada lah. Lepas tu dia tak boleh hidup. Yang model ni, tulisan yang kenari ni punya crank sensor dekat atas, bukan kat belah bawah. Ni kita tak payah use. Benda yang kita kena tengok. Dekat belakang throttle body dia ada wire ground. Nampak? Wire ground putus. Wire ground putus. Sekarang ni kita betulkan balik wire ground ni, sambung balik. Tu kita start tengok. Okey, wire yang putus tu ni ya. Wire coklat. Sekarang ni kita talikan wire coklat ni. Lepas tu kita ikat dekat satu body lah. Ni wire coklat ni, wire ground ECU ni. Ni kita talikan. Okey, wire ground kita dah sambungkan 3 batang sekali 3 ulas wire ni kita dah sekalikan ke page ni. Lepas tu terpasang dekat belakang tutup body ni sini tutup body ikat kat sini. Ni wait surrounding ni kat sini. Okey, lepas tu kita try start tengok. Okey, wire ground kita dah ikat. Ni ikat tutup body, wire ground kita dah buat. Ni baru kita ikat balik lah. Semua check wire ni semua. Okey, baik, start tengok hidup ke tak hidup. Okay, itu masalah wire ground. Enough. Good. Okay guys, see you in the next video.